Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Mikas bagi menyaksikan peranan akhir kedua Challenge Cup 2025-2026, pertemuan di antara Sabah menentang Penang, di mana malam ini segala-galanya bakal ditentukan. Dengan agregat terikat satu sama, Sabah dan Penang turun dengan satu misi, iaitu mahu memahat nama sebagai sang juara. Teruskan oleh pengadil. Bola kanan semula, lepas kali ini Dean Ingham. Ada tiga pemain yang menunggu. Darren, satu hantaran yang baik di situ, tandukan tetapi agak perlahan. Jeffrey Fredaciu yang tepat ke dakapan Ramdan Hamid. Di sebelah kiri mereka memiliki Jeffrey Chiu dan Dean Ingham di sebelah kanan. Sekali lagi sentuhan untuk Ingham, satu hantaran mendapatkan Fergusiani. Ramadan Hamid tenang untuk meluru ke arah bola. Ya, satu keputusan Ramadan yang tepat. Stefano Bruno juga akan melakukan target. Dan Wenceslas, satu tandukan Stefano Bruno yang tidak diberikan sebarang kawalan. Itu satu persoalan besar. Misalnya untuk Dylan Wenceslas. Eric Brandon. Satu kewisan kecil. Pada saya ini berlaku set piece. Kita lihat ending setting kepada Renzen Hall yang melakukan gerakan bergerak untuk menerima hantaran bola tersebut. Dan dilakukan oleh Darren Lock. Antara Firdaus Sayani untuk Kipre. Peluang yang terbaik buat Cece Kipre. Ya, ketika Firdaus melihat pergerakan Cece Kipre yang bergerak di kawasan tengah, hantaran tepat, satu lawan satu. Tetapi tapping menggunakan kaki kiri yang tersasar di sebelah kiri. Di sebelah kanan pintu gol, kebiasaannya Dylan Wenceslas yang akan diberikan tugas untuk melakukan lencongan. Bola ditumbuk oleh Damon Lim. Roger Porteria. Idea yang baik, tetapi perlukan pelaksanaan yang lebih tepat. Ya, ketika Oje terima bola juga kita dapat melihat gerakan badan menunjukkan dia akan melakukan rebatan. Challenge Cup musim ini, peluang di sini untuk Penang. Omid Musawi terlepas. Tapi datangnya bola tersebut adalah satu tendangan kuat daripada Ramdan. Lantunan pertama sampai dalam D-box. Ini semula untuk Dylan Wenceslas. Antaran yang kedua, tandukan dari Stefano Bruno, peluang untuk Kipre. Bagaimana dia boleh terlepas peluang keemasan seperti itu. Kita juga terperanjat ataupun terkejut dengan cara TJ Kipre lakukan tandukan. Setting daripada sekali lagi Stefano Bruno bahagian papus. Feccio. Bola kanas. Oh. Apabila sukar untuk tembus, percubaan dari jarak seperti itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, tampanan bola pertama, dia melihat sedikit keadaan angle di sebelah kiri. Debecic. Ingham dapat ditepis dan kali ini Stefano Bruno memberikan bantuan penting kepada Ramadan Hamid. Ya, ini rebatan Ingham yang cukup tepat, ada lantunan pertama. Dan juga Faith Obilo. Jeffrey Chiu mendapatkan bola. 2 lawan 3 di sini. Jeffrey. Dorongan untuk Odong. Masih lagi berlaku pergelutan di situ. Bola itu boleh pergi ke mana sahaja. Hampir-hampir menuju ke arah pintu gol Penang.
Sebenarnya tindakan Jeffrey Chu cukup bijak kerana dia melorongkan sedikit saja antara bola tersebut. Kawalan Ingham, hantaran yang baik dilakukan di situ. Jeffrey Firdausyou gagal mendapatkan sentuhan. Yang memerlukan satu sentuhan. Di sepakan pertama dari Stefano Brudo diselamatkan oleh Damian Lim. Tiada masalah untuk dia menewaskan Ramadan Ahmed. Jadi Sabah dengan kelebihan satu jaringan. Kali ini Douglas Coutinho buat Penang. Satu sepakan yang baik dari Coutinho. Boleh meletakkan Sabah berada di depan semula. Masuk dari Ingham. Kelebihan kekal buat Sabah. Berjaya walaupun dapat dibaca dengan baik oleh Damian Lim. Betul. Yang ketiga untuk Sabah. Diselamatkan. Agak lemah sepakan yang dilakukan oleh Dean Pelecanos. Mudah untuk Ramadan Ahmed. Jadi kelebihan Sabah kini dipadam. Jepoteria untuk Penang. Diselamatkan oleh Damian Lim. Ernesto Pumipa boleh kembali memberikan Sabah kelebihan yang mereka mahukan. Diselamatkan pula oleh Ramadan Ahmed. Kedua-dua penjaga gol kini bertindak cemerlang. Jika Omid Musawi berjaya menyempurnakan sepakan ini, Sabah akan tertekan. Damian Lim bersedia dan masuk dari Omid Musawi. Evans Belfort melangkah, tetapi dia tenang untuk memastikan jaringan penyamaan buat Sabah. Adik Raup. Sepakan yang ke-6. Terlepas dari Adik Raup. Mungkin dia cuba mengubah kedudukan untuk dia melakukan rematan ataupun membuat placing. Berjaya disempurnakan oleh Farhan Roslan. Sabah muncul juara MFL Challenge Cup 2025-2026. Hampa jaringan 120 minit. Terikat satu sama secara agregat. Tetapi Sabah mengatasi Penang menerusi penentuan sepakan penalti untuk muncul juara MFL Challenge Cup 2025-2026 bersama Ravilson Batuil yang akan diberikan penghormatan untuk menculang trofi kejuaraan MFL Challenge Cup 2025-2026 untuk Sabah. Jadi sekali lagi syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Sabah selaku juara MFL Challenge Cup 2025-2026 selepas mereka berjaya untuk menewaskan Penang menerusi penentuan sepakan penalti 4-3.